Dulu I pernah pergi kedai ni dekat Taipei sebab dia viral. Tapi kali ni diorang dah buka dekat Ipoh. Tapi kat Ipoh ni version yang upgrade punya. Sebab apa? Diorang bukan jual makanan-makanan berat je tau. Diorang jual dessert, jual kek, jual air manis yang macam-macam jenis. Kenjak carbonara dia ni very creamy, ayam besar. Walaupun luar dia garing, crunchy, tapi dalam dia juicy ya. So dia tak kering. Easy 10 out of 10. Star burger ni dia macam dalam set. Ada fries, sauce and burger dia ada telur, patty, sauce and flavouring dia rasa BBQ kuat sikit. Ini ayam gepuk paling pedas I pernah makan. Legit 3 suap je. Lepas tu aku minum 3 cawan air masak nak hilangkan kepedasan dia tu. Dia ada 2 jenis tau. Ayam goreng crispy dengan kambing bakar berasap. Lain daripada lauk dia punya sambal, dia punya nasi, semua sama. Dessert dengan air-air dia tak mengecewakan. Dia pekat, tak ceroy and manis lah untuk orang yang minat manis. Kedai ni besar, banyak ruang untuk makan dekat dalam, dekat luar. Ada idea nak dinner kat mana, boleh datang sini.